Tarikh 12 Disember 2025 menandakan siapnya projek elektrifikasi landasan kereta api berkembar antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru, iaitu ibu negeri Johor. Dengan jarak sejauh 360 km, Johor Bahru menjadi bandaraya terakhir dalam laluan utama KTM yang dihubungkan dengan ETS. Dengan jarak 27 km antara Johor Bahru dan Daerah Perniagaan Pusat atau CBD Singapura, lengkapnya ETS memberi manfaat kepada perjalanan rentas sempadan antara Malaysia dan Singapura juga. Dalam video ini kita akan menjawab 3 persoalan. 3 persoalan. 1. Apakah pengalaman di dalam ETS 3 serba baru dari KL Sentral ke JB? 2. Berapakah tempoh perjalanan antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru? Dan 3. Adakah perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura melalui Johor Bahru boleh dibuat dengan ETS 3 serba baru ini? Mari menaiki tren pertama ETS 3 menuju ke Johor Bahru dan memahami akan impak yang dibawa oleh ETS ke selatan tanah air. Perjalanan hari ini bermula dari KL Sentral, iaitu stesen kereta api utama bagi Kuala Lumpur. Sebagai sebuah stesen kereta api utama, operasi ETS bermula di sini sama ada menghala ke utara ataupun ke selatan. Selain ETS, terdapat perkhidmatan KTM Commuter, LRT laluan Kelana Jaya, KLIA Express dan KLIA Transit dan KL Monorail dalam KL Sentral serta stesen MRT di Muzium Negara berdekatan. Video ini adalah percubaan ulang semula perjalanan yang pernah saya buat pada Februari tahun 2025, tak sampai setahun daripada video ni, di mana saya menaiki kereta api dari KL, Kuala Lumpur ke Singapura dengan kereta api yang mengambil masa lebih 12 jam sebab kena tukar kereta api 3 kali. Tren ETS 3 yang pertama menghala ke JB Central dijadualkan akan bertolak pada jam 7.45 pagi. Begitu ramai orang yang tidak sabar menaiki tren pertama menuju ke selatan tanah air. Ditambah lagi dengan tiket ETS 3 yang sudah habis licin dijual hingga awal Januari 2026, iaitu 3 minggu selepas video ini diambil. Kesemua penumpang yang berada di ruang menunggu ini adalah penumpang kelas standard. Sementara itu, penumpang kelas perniagaan atau business class menunggu dalam lounge yang selesa di tingkat atas melihat kami rakyat marhain di bawah ni. Sebenarnya saya pun nak beli tiket kelas perniagaan, tapi tiket telah pun habis. Apa pun tetap juga bersyukur kerana dapat tiket juga untuk naik, sebabnya tiket telah pun habis dijual. Dengan ETS 3 serba baru ke Johor Bahru, mari kita lihat berapa banyak masa yang boleh dijimatkan berbanding sebelum ini. Para penumpang dipersilakan ke pintu B platform nombor 2 untuk pelepasan. Train ini akan berlepas pada jam 7.45 pagi. Tren ETS 3 serba baharu ini masih menunjukkan Kluang sebagai stesen akhir. Tren yang sama saya naiki apabila ETS 3 memulakan operasinya pada Ogos 2025. Di belakang tren ini ialah ETS generasi kedua yang beroperasi antara KL Sentral dan Padang Besar menuju ke utara. Sebelum kita memulakan perjalanan, ada yang mungkin tertanya mengapa ETS ini diperkenal. ETS adalah singkatan kepada Electric Train Service yang merupakan perkhidmatan penumpang ulung KTMB atau Kereta Api Tanah Melayu, operator kereta api negara. Dilancarkan pada 12 Ogos 2010, ETS beroperasi pada awalnya antara Seremban dan Ipoh melalui Kuala Lumpur dengan jarak 220 km. Operasi ETS antara KL Sentral dan Seremban telah digantung pada tahun 2012 kerana permintaannya rendah. Sebabnya adalah tempoh perjalanan lebih kurang sama dengan komuter, sedangkan harga tiket ETS 2 kali ganda.
Pada 10 Oktober 2015, ETS telah dipanjangkan ke Padang Besar di sebelah utara dan Gemas di sebelah selatan. Pada tahun yang sama, kerja-kerja awal projek landasan berkembang elektrik Gemas Johor Bahru telah pun dimulakan. 10 tahun kemudian, inilah kita. Perjalanan bersejarah ini akan dibuat dengan set ETS 3 baharu iaitu KTM Class 94. Dua buah set ETS 3 yang terawal telah dibina dan dipasang oleh CRRC Chuzhou di Chuzhou, China, manakala baki 8 buah set lagi akan dipasang di Batu Gajah, Perak. Perjalanan dari KL Sentral ke JB Sentral iaitu stesen bagi Bandaraya Johor Bahru akan mengambil masa kira-kira 4 jam 20 minit dengan jarak perjalanan sejauh 360 km. Pada jam 7.45 pagi, tren bertolak dari KL Sentral menuju ke JB Sentral. Mari kita ketahui apakah kemudahan yang ditawarkan dalam tren ETS 3 ini. Tempat duduknya adalah dalam konfigurasi 2+2 bagi kelas standard. Bagi kelas perniagaan, konfigurasinya adalah 2+1, lebar sedikit. Ada tempat letak kaki dengan ruang yang begitu luas, lebih luas daripada menaiki kapal terbang. Terdapat 2 soket elektrik di sebelah bawah depan tempat duduk, setiap seorang dapat 1. Tak perlu berebut siapa boleh guna soket dulu, tak seperti tren ETS yang sebelumnya. Terdapat juga tempat letak tangan yang boleh lipat. Meja lipat yang begitu besar boleh memuatkan sebuah komputer riba dengan muatnya. Terdapat cangkuk kecil di depan sebelah kiri bagi menggantung beg. Terdapat juga ruang letak bagasi di sebelah atas untuk bagasi saiz kabin, beg kecil. Dan sekiranya kursi orang depan mula bersandar ke belakang, tarik turun di sebelah kerusi dan boleh buat benda yang serupa. Saya akan sebutkan berapakah harga tiket di penghujung video ini dan kaedah untuk membeli tiket ETS 3. Antara Salak Selatan dan Seremban, landasan kereta api berkurang daripada 2 menjadi 1 landasan tunggal sahaja. Pengurangan satu landasan ini berlaku kerana kerja-kerja naik taraf landasan berkembang elektrik Lembah Kelang atau KVDT, projek yang tidak berkesudahan yang menyebabkan berkurangnya kekerapan dan kelajuan tren antara Kuala Lumpur dan Seremban.
Mari kita berjalan ke gerabak yang lain pula bagi melihat apakah kemudahan lain yang ditawarkan dalam ETS 3. Seperti mana yang anda boleh lihat, semua kerusi menghadap ke depan dan sebenarnya kerusi ini boleh dipusingkan. Tak ada lagi rasa pening-pening lalat duduk mengundur sepanjang perjalanan. Tapi masalahnya ruang antara kerusi dan dinding nak lalu di coach E ni begitu sempit. Jadi kita lihat tandas pula bagaimana. Tandasnya begitu terjaga, lengkap dengan sinki dan bilik air. Sistem pam simbah tandas begitu kuat seperti banyak dalam kapal terbang. Whoosh! Sementara itu, terdapat juga tandas OKU di dalam coach D. Sebenarnya sama saja dengan tandas biasa, tetapi ruangnya lebih luas bagi membolehkan pengguna kerusi roda keluar masuk dengan mudah. Tiba di Kajang, terminus bagi MRT laluan Kajang. ETS berkongsi platform dengan perkhidmatan komuter di Bandar Tasik Selatan, Kajang dan Seremban di sepanjang perjalanan, dan kadang-kala ada penumpang komuter yang tersilap masuk ke dalam tren ETS. Saya sendiri pernah nampak sebelum ni. Oleh itu, staf KTM akan menjerit di kawasan platform, memberi amaran kepada penumpang komuter jangan naik tren ni, jangan naik ETS. Disebabkan projek KVDT yang berlangsung, perjalanan antara Kajang dan Seremban mengambil masa selama 45 minit bagi 46 km perjalanan. Perlahan berjalan kembali ke gerabak yang lain bagi melihat lebih banyak kemudahan. Terdapat juga surau di coach D. Saya gunakan surau ni dalam perjalanan pulang dari Johor Bahru. Terletak bersebelahan iaitu di coach C, terdapat kafe yang menjual makanan dan minuman. Oleh itu, selamat datang ke segmen Fahami World Food bagi mencuba makanan yang ditawarkan dalam ETS 3. Oleh kerana tiket telah pun habis terjual, maka tak hairanlah ramai orang juga yang berada di kaunter kafe ini untuk memesan makanan. Sebelum sempat tekan butang rekod, kereta api bergoyang telah menyebabkan air terjatuh. Aku yang terjatuh tu. Nasib baiklah staf segera mengambil tindakan mencuci air yang tumpah dan membuatkan saya air yang baru. Terima kasih saya ucapkan. Pilihan untuk kali ini ialah Korean style mac and cheese dengan satu minuman panas. Tarik. Memasuki satu-satunya terowong kereta api dalam Negeri Sembilan sebelum stesen Seremban. Sebenarnya satu-satunya terowong di sepanjang perjalanan.
Stesen Seremban sedang dalam pengubahsuaian besar-besaran bagi menambah kekerapan tren dan kapasiti penumpang antara Seremban dan Kuala Lumpur. Manakala bangunan stesen lama yang tersenarai sebagai warisan negara terus berdiri dan akan dirangkum sekali dalam bangunan baru. Landasan berkembang elektrik antara Seremban dan Gemas telah pun beroperasi sejak tahun 2015. Walhasil, tren boleh memecut laju mencapai kelajuan operasi maksimum mula dari sini. Dari Sungai Gadut, kelajuan maksimum tren ialah 140 km sejam dari sini sehingga hujung laluan iaitu di Johor Bahru. Beroperasi dengan kelajuan maksimum 140 km sejam, ETS meningkatkan kelajuan dan keselesaan kereta api dalam perkhidmatan KTM yang dengan begitu ketara sekali. Namun terdapat kritikan di media sosial yang merasakan ETS ni terlalu tinggi tambangnya, harganya untuk orang biasa berbandingkan kereta api ekspres sleeper yang telah pun ditamatkan perkhidmatan. Perkhidmatan ekspres malam termasuk ekspres rakyat dan terabdi dalam lagu telah ditamatkan sebelumnya pada tahun 2016. Dan ada mungkin tertanya mengapa ETS menggantikan kereta api ekspres lama yang telah menjadi pilihan yang memilih oleh ramai orang. Pendek kata, ETS menggantikan ekspres sleeper yang lama kerana kereta api ekspres sleeper sering kali lewat, kekerapannya yang begitu rendah iaitu hanya 1 atau 2 kali sehari, infrastruktur kereta api yang semakin usang dan kos diesel dan penyelenggaraan yang semakin berlambung naik. Di samping itu, harga tiket kereta api sleeper tinggi sedikit daripada Pasir Express tetapi kelajuannya jauh lebih perlahan. Saya ada bercerita mengenai peralihan daripada Express yang lama kepada ETS dalam video sebelum ini yang keluar pada tahun 2023. Lama dulu sebab saya pergi ke Pulau Pinang. Terdapat sebab mengapa kereta api berlokomotif diesel telah pun ditamatkan perkhidmatannya dan digantikan dengan ETS yang lebih moden dan selesa. Untuk mengetahui lebih lanjut sebab peralihan ini, pautan untuk menonton video ini akan muncul di sebelah atas. Pemandangan Gunung Datuk yang menjadi sebahagian daripada Banjaran Titiwangsa begitu mempesona. Pemandangan indah Banjaran Titiwangsa dan kebun-kebun di sepanjang landasan kereta api ini dicatat dalam sebuah buku lama yang bertajuk An Illustrated Guide to the Federated Malay States yang diterbitkan pada tahun 1923. Jajaran ini merupakan antara yang terindah dalam seluruh tanah Melayu dan terlalu pantas dilalui untuk dinikmati dengan kereta api. Rembau merupakan satu-satunya jajaran yang mempunyai pemandangan yang menarik dan mengasyikkan antara Kuala Lumpur dan Singapura. 100 tahun kemudian, pemandangan luar tingkap dari dalam kereta api melalui daerah Rembau masih begitu mempesona seperti mana perjalanan yang dibuat seabad lalu.
tiba sudah digemas persimpangan antara landasan berkembar elektrik dan KTM laluan Pantai Timur. Laluan kereta api tunggal ke Pantai Timur tiada kabel elektrik di atas dan menjadi laluan satu-satunya ekspres sleeper berjadual di seluruh rangkaian KTM yang tinggal. Kemas. Sila awasi langkah anda. Kemas. Mind your step. Antara tahun 2015 hingga 15 Mac 2025, Gemas merupakan stesen akhir paling selatan dalam operasi ETS. Maka penumpang yang ingin menghala ke Pantai Timur dan Johor perlu bertukar tren di sini. Dengan ETS 3, sebarang pertukaran antara KL Sentral dan JB Sentral tidak lagi diperlukan. Jalan terus. Selepas stesen Gemas, kereta api ini memasuki negeri Johor dan terus laju menuju ke arah Johor Bahru. Setelah kita memasuki negeri Johor Darul Takzim, marilah kita memahami akan sejarah kereta api di Johor. Saya ada menceritakan sedikit dan menerangkan tentang sejarah landasan kereta api di Johor dalam video sebelum ini, di mana operasi ETS telah dipanjangkan ke Keluang pada 30 Ogos 2025, sebuah bandar di tengah-tengah negeri Johor, titik tengah antara Gemas dan Johor Bahru. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Keluang dan apa yang menarik di bandar Keluang, pautan untuk menonton video ini akan muncul di sebelah atas. Waktu video ni keluar dah tahu nak pergi JB dah, ETS lebih dekat lah. Terdapat dua bekas landasan kereta api yang pernah wujud di Johor sebelum landasan kereta api sekarang. Landasan kereta api kayu Johor atau Johor Wooden Railway merupakan projek landasan kereta api terawal yang didokumenkan di seluruh tanah Melayu yang menghubungkan Johor Bahru dan sebuah resort di Gunung Pulai. Pembinaannya telah bermula pada tahun 1869. Landasan kereta api tersebut diperbuat daripada tanah yang dimampatkan sebagai asas iaitu ballast dan kayu sebagai kedua-dua landasan dan juga alas. Oleh itu sebab namanya ialah landasan kereta api kayu. Namun adalah tidak jelas sama ada kereta api ini pernah beroperasi ataupun tidak, kerana artikel akhbar terakhir pada tahun 1889 melaporkan bahawa projek landasan kereta api tersebut telah terbengkalai beberapa tahun sebelum itu kerana lokomotif telah terjunam ke dalam gaung dan anai-anai telah memamah rel kayu. Selain itu, berapa ramai yang tahu Muar dahulunya pernah ada landasan kereta api? Muar State Railway dibuka pada tahun 1890 menghubungkan Muar dan Pekan Perik Jawa untuk memudahkan pergerakan hasil pertanian dan orang ramai antara dua bandar dan pekan ini. Pada asalnya, landasan kereta api merentas Johor dirancang dibina antara Melaka dan Johor Bahru melalui Muar. Bagaimanapun, landasan kereta api akhirnya dibina di tengah-tengah Johor bagi membuka kawasan tanah baru untuk penanaman getah. Oleh kerana persaingan hebat dengan pengangkutan jalan raya, landasan kereta api Muar telah ditutup pada tahun 1929. Kembali ke zaman sekarang. Segaman. Sila awasi langkah anda. Segaman. Mind your step. Pada mulanya dimiliki dan dioperasikan oleh Johor State Railway, landasan kereta api antara Gemas dan Johor Bahru dibuka pada tahun 1909. Landasan kereta api tersebut dibina semasa zaman penjajahan British bagi menghubungkan Johor dengan seluruh tanah Melayu dan akhirnya Singapura pada tahun 1924 selepas siapnya tambak Johor. Antara tahun 1909 hingga 1948, landasan kereta api di Johor dimiliki dan dikendalikan oleh Federated Malay States Railway atau FMSR. Di dalam buku An Illustrated Guide to the Federated Malay States oleh Cuthbert Wyville Harrison, perjalanan antara Kuala Lumpur dan bekas stesen Tank Road di Singapura adalah selama 13 jam. Selepas tahun 1948, FMSR telah dinamakan semula sebagai Malayan Railway dan nama Melayunya Kereta Api Tanah Melayu atau KTM digunakan secara rasmi sejak tahun 1962. Apabila negara mula membangun maju pada separuh kedua abad ke-20, jalan raya dan lebuh raya mengambil peranan sebagai penghubung utama antara segala bandar dan pekan.
Tiket bas ekspres lebih murah daripada tiket kereta api dan tempat duduknya juga terjamin. Sebab pernah satu ketika dulu KTM pernah menjual tiket kelas ekonomi iaitu kelas ketiga tanpa tempat duduk. Maksudnya akan ada orang yang kena berdiri dari KL sampai ke Tumpat 16 jam lebih sebab tak ada tempat duduk, hanya tiket saja. Dia hanya boleh naik tapi tak boleh duduk. Lori pula lebih fleksibel dan kereta memberi kebebasan untuk bergerak ke mana sahaja. Walhasil perkhidmatan penumpang menjadi kurang relevan dan laluan kereta api baru seperti di Pasir Gudang dan Pulau Indah hanya mengendalikan laluan barang dan kargo. Oleh itu, KTM perlu memperkenal perkhidmatan baru yang lebih pantas dan lebih selesa berbanding perkhidmatan ekspres sleeper yang lama. Projek elektrifikasi telah dimulakan pada tahun 2000 dengan memanjangkan landasan berkembang elektrik sedia ada di Lembah Kelak. Semasa pembinaannya, nama asal ETS ini adalah Perkhidmatan Rapid Intercity. ETS bukan sahaja meningkatkan kelajuan, kebolehpercayaan dan kekerapan tren harian, malah ETS juga menambah hasil pendapatan KTM Berhad yang sering mengalami kerugian hampir setiap tahun. Pada tahun 2016, setahun selepas operasi ETS dipanjangkan ke Gemas dan Padang Besar, hasil pendapatan ETS ialah RM145.5 juta. Jualan tiket terjejas akibat pandemik dan perlahan-lahan meningkat semula daripada RM179.3 juta pada tahun 2022 kepada RM247 juta pada tahun 2024. Peningkatan hasil pendapatan ETS antara tahun 2016 hingga dan 2024 berlaku walaupun jajaran ETS kekal sama Padang Besar, KL dan Gemas apabila lebih banyak set train ditambah ke dalam perkhidmatan dan itu pun masih tak cukup, tiket selalu habis. Sudah tentu harga tiket ETS lebih mahal daripada bas dan kadang-kala serupa saja dengan harga tiket kapal terbang. Jadi mengapa ETS sering kali penuh pada hujung minggu dan hari cuti? Terdapat pertambahan minat orang ramai terhadap ETS kerana bas ekspres terperangkap dalam kesesakan jalan raya dan kapal terbang ada had bagasi, tak boleh bawa berat sangat dan pemeriksaan keselamatan yang begitu ketat, air pun tak boleh bawa masuk. Tiket sering kali habis dijual kerana tren ETS tidak mencukupi bagi memenuhi permintaan. Namun mungkinlah membeli tiket ETS mungkin tidaklah sesukar membeli tiket ke konsert intim naik Avanza. Dengan kos pembinaan lebih daripada RM8 bilion, projek landasan berkembang elektrik Gemas Johor Bahru bukan sahaja membina landasan kereta api baru tapi juga membina stesen-stesen baru. Kesemua stesen yang disinggahi oleh ETS3 di dalam negeri Johor adalah stesen yang serba baru kecuali JB Central. Tapi kenapa JB Central tak dibina semula seperti stesen lain? Sebabnya stesen ini dibina sebagai sebahagian daripada projek Gerbang Selatan Bersepadu yang telah dibuka pada tahun 2010. Stesen-stesen yang lama telah pun dirobohkan manakala stesen sementara dibina berdekatan sementara menanti stesen yang baru. Hanya bangunan stesen lama Keluang yang masih tinggal kerana bangunan tersebut menempatkan Keluang Rail Coffee yang terkenal.
Sebelum sampai ke Keluang, tiba-tiba tren ini berhenti di tengah-tengah kawasan ladang sawit. Mungkin ada yang menarik berat kecemasan, tapi tak siapa pun tahu apakah sebab yang sebenarnya. Antara 30 Ogos dan 11 Disember 2025, Keluang merupakan terminus bagi perkhidmatan ETS 3. Tren yang saya naiki inilah tren ETS 3 yang pertama dengan penumpang awam antara Keluang dan JB Central. Sambil kereta api ini membawa kita merentas tengah Johor, mari nikmati pemandangan di sepanjang laluan sebelum tren ini sampai ke Johor Bahru. Tiba di Kulai, iaitu penghujung laluan komuter selatan akan datang antara Kulai dan JB Central. Satu cadangan yang dialu-alukan supaya tak perlu redah jalan yang sesak di kawasan Skudai.
train ini adalah JB Central. Stesen berikutnya JB Central. Semasa kita menghampiri JB Central, mari kita renungkan perjalanan sebelum wujudnya ETS. Sebelum ETS terdapat Ekspres Rakyat, Ekspres Selatan dan sebelum 2011, sambungan terus ke Tanjung Pagar, Singapura. Lokomotif diesel begitu perlahan dan bising, manakala kereta api malam bagaikan rasa terbuai-buai. Perjalanan dari JB Central ke Gemas mengambil masa 4 jam, iaitu lebih perlahan daripada bas ekspres. Namun, saya akan merindui kafeteria di dalam Ekspres Selatan. Makanan yang dimasak panas-panas bersama dengan roti bakar, sapu kaya dan bukannya jenis makanan pack ala kapal terbang masuk dalam ketuha gelombang mikro, microwave dan kopinya hanyalah air 3 dalam 1. Pendek kata, makanan dalam kereta api lama lebih baik, tapi kita perlulah beralah kerana sebabnya kita dah nak sampai JB dah, jadi kena bungkus semua, letak dalam beg sebab nak keluar daripada train. Tiba sudah di JB Central pada jam 12.22 tengah hari dengan kelewatan sebanyak 17 minit. Ketibaan ETS3 di JB Central menandakan siapnya projek landasan berkembang elektrik antara Padang Besar dan Johor Bahru, sempadan ke sempadan. Terdapat sambutan di JB Central di mana penumpang mendapat tag sebagai penumpang pertama. Saya pun dapat. Buat masa ini, JB Central bukanlah penghujung selatan rangkaian kereta api KTM kerana shuttle terberat ke Woodlands, Singapura masih lagi beroperasi. Selepas tiba di JB Central, perjalanan saya tidak berakhir di sini. Perjalanan diteruskan dari JB Central ke CBD, Singapura kerana perjalanan akan diteruskan ke selatan kerana saya ingin ulang balik pengalaman naiki kereta api dari KL ke Singapura yang pernah dibuat pada Februari 2025. Nak tahu berapa banyak masa yang boleh dijimatkan. Mungkin ada yang bertanya berapakah tempoh masa dan kos perjalanan dari KL ke Singapura dengan ETS3 ke Johor Bahru. Saya akan jawab satu persatu. Tunggu.
tiba di Woodlands Checkpoint, iaitu lintasan sempadan paling sibuk di dunia di sebelah Singapura. Woodlands merupakan penghujung selatan bagi rangkaian KTM selepas penutupan landasan antara Woodlands dan Tanjung Pagar pada tahun 2011. Selepas tahun 2027, KTM akan menamatkan operasi shuttle terberau apabila RTS atau Rapid Transit System antara Bukit Cagar di Johor Bahru dan Woodlands North di Singapura mula beroperasi, menamatkan 104 tahun kehadiran KTM di Kota Singa. Dan pada masa itu, perjalanan rentas sempadan adalah lebih mudah kerana RTS menghubungkan ETS dan komuter selatan di sebelah Malaysia dan laluan Thomson Pantai Timur atau TEL di sebelah Singapura. Setelah ETS sampai ke Johor Bahru, adalah lebih mudah bagi kedua-dua orang dari kedua-dua belah selat bagi melawat dan mengembara merentas selat terberau. Menurut Channels New Asia atau CNA, pengenalan ETS ke Johor Bahru akan menggalakkan rakyat Singapura menaiki kereta api ke segenap bandar dan pekan di Malaysia. ETS menyediakan alternatif kepada Bike Express dan penerbangan antara KL dan Singapura. Berbanding dengan menaiki kapal terbang di lapangan terbang, pemeriksaan keselamatan di stesen kereta api adalah begitu sedikit. Kalau ada pun, biasanya mana ada orang periksa buka beg semua? Tak ada kan? X-ray, tak ada. Tambahan pula, kereta api membawa terus ke pusat bandaraya dan tidak perlu lagi pergi jauh dari pusat bandaraya ke lapangan terbang. Contoh lapangan terbang Kuala Lumpur atau KLIA atau lapangan terbang Changi. Kereta api juga lebih menyenangkan kerana ETS membawa penumpang antara tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ke hujung utara Tambak Johor. Kereta api elektrik juga mesra alam kerana mengeluarkan karbon yang lebih rendah ke atmosfera berbanding bas ekspres dan kapal terbang. Dalam artikel CNA yang sama juga, lengkapnya rangkaian ETS mungkin mengurangkan keperluan membina kereta api laju antara KL dan Singapura kerana kos pembinaan dan penyelenggaraan kereta api laju adalah terlalu tinggi. Tengok saja Wush di Jakarta, Bandung. Ditambah dengan kerumitan operasi kereta api antara Malaysia dan Singapura, adalah lebih baik jika RTS menjadi penyambung kedua-dua negara berbanding kereta api laju. Buat masa ini, bas menjadi satu-satunya pengangkutan awam antara Woodlands Checkpoint dan MRT Woodlands ataupun MRT Kranji. Tiba sudah di Raffles Place di tengah bandar pada jam 2.47 petang dengan masa perjalanan selama 7 jam 2 minit dari Kuala Lumpur. Satu penambahbaikan yang memberangsangkan berbanding perjalanan sebelumnya pada Februari 2025 saya buat 10 bulan sebelum. Dari segi harga, tiket shuttle terberau berharga RM5, tambang bas ke Woodlands ialah $1.19 dan tambang MRT dari Woodlands ke Raffles Place ialah $2.28. Maka selesailah sudah perjalanan dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru dengan ETS 3 serba baru. Kali ini tak perlu transit dikemas. Jumlah masa perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura juga berkurang dengan ketara, dari 13 jam kepada 7 jam. Maka janganlah terkejut apabila tiket ETS habis dijual kerana permintaan untuk perjalanan kereta api ini adalah begitu tinggi. Lebih murah daripada tiket kapal terbang, lebih selesa daripada bas dan kurang stres daripada mandu.
Sebagai kesimpulan, ETS menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa dalam sejarah pembangunan negara. Jika anda ingin menaiki ETS 3 antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru, tren baru ini beroperasi antara KL Sentral dan JB Sentral. Kereta api ini memulakan perjalanan dari stesen KL Sentral. Jangan pergi ke stesen lama Kuala Lumpur, stesen di berdekatan dengan Pasar Seni. Semua kereta api ETS 3 boleh diakses dengan kerusi roda dan stesen baru antara Seremban dan JB Sentral juga mesra kayu. Tambang antara KL Sentral ke JB Sentral dalam kelas standard adalah antara RM80 ke RM99 seorang setiap hala, bergantung pada tarikh perjalanan yang dipilih. Manakala tiket kelas perniagaan pula adalah antara RM150 hingga RM169 seorang setiap hala. Tiket boleh dibeli di kaunter tiket, mesin tiket seperti ini, laman web KTM atau aplikasi KTMB Mobile, cashless ataupun tanpa tunai sahaja. Diskaun boleh dinikmati oleh warga emas, pesara kerajaan, OKU, pelajar dan anggota beruniform seperti tentera, polis dan bomba yang masih dalam perkhidmatan untuk warga negara Malaysia sahaja. Senarai rujukan untuk video ini ada dalam ruangan description untuk maklumat lebih lanjut. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang ETS 3 dan lengkapnya projek landasan kereta api berkembar elektrik ke Johor Bahru. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.